Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Keputusan Parti Bersatu tidak boleh hanya ditentukan oleh Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Penerangan Tun Faisal dan Setiausaha Agong Azmin Ali. Ini ternyata melanggar perlembagaan dan peraturan parti di mana segala keputusan haruslah dibentangkan dan diputuskan oleh Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Saudara dan saudari, persoalannya, adakah keputusan untuk memansuhkan Jawatan Pengurusi Perikatan Nasional dan menubuhkan Ikatan Prihatin Rakyat ini dibincangkan oleh Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Bersatu ini ditubuhkan secara bersama, bukan dimiliki oleh kelompok tertentu sahaja, di mana mutakhir ini semua keputusan hanya 3 orang sahaja yang buat dan yang lainnya diarahkan supaya akul dan terima sahaja keputusan mereka. Saudara dan saudari, perkara ini tidak boleh dibiarkan. Saya dimaklumkan ramai ketua-ketua bahagian, ketua-ketua sayap dan ahli majlis pimpinan tertinggi yang lain yang tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Saya mencadangkan dan dalam masa yang sama mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memanggil Perhimpunan Agung Khas Parti Bersatu di mana semua orang ingin dengar usul di peringkat bahagian dan negeri, adakah semua bersetuju dengan keputusan yang diambil oleh Presiden, Ketua Penerangan dan Setiausaha Agong? Dan adakah ketua-ketua bahagian bersedia sekiranya Parti PAS mengambil keputusan untuk keluar dari Perikatan Nasional dan adakah Bersatu yakin untuk pergi pilihan raya secara bersendirian? Jangan ada keputusan parti dibuat oleh segelintir pihak sahaja dan perbincangan cuma dibuat antara circle mereka. Ini soal masa depan Parti Bersatu dan persediaan bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka, Johor dan kemudiannya pilihan raya umum ke-16. Saudara dan saudari, saya melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin merasakan bahawa beliau boleh menggunakan Akta Anti Lompat Parti untuk memaksa agar semua ahli parlimen mengikut kehendak peribadi beliau, termasuk mungkin untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan hasil rundingan Azmin Ali. Namun adakah ahli Parti Bersatu akan terima dan redha dengan keputusan ini? Apa gunanya jika parti wujud tetapi tiada ahli atau jentera yang menggerakkan parti itu? Saya yakin dan percaya jika keputusan sebegini dibuat, ramai yang akan meninggalkan Parti Bersatu dan berhijrah ke parti lain. Dan kebanyakan ahli tidak kisah sama ada Bersatu ini menyertai kerajaan ataupun tak, asalkan prinsip perjuangan ini tidak digadai dan kuasa politik dapat dikembalikan semula kepada orang Melayu. Semua yang menjadi ahli Bersatu bukan kerana ketaksuban dan ingin memuja kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, akan tetapi mereka menjadi ahli kerana idealisme perjuangan dan prinsip perjuangan Parti Bersatu. Maka jangan jadikan ahli parti semuanya sebagai benteng mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan keluarga termasuk anak dan menantu beliau. Saudara dan saudari, sekarang ini kelihatan kami yang masih ahli ini seolah-olah dipergunakan untuk akur sahaja kepada perintah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kumpulannya termasuklah Tun Faisal dan juga Azmin Ali. Ramai sebenarnya yang tidak berpuas hati, namun mereka tidak dibenarkan bersuara atau menyatakan pendirian mereka. Sebab itu pentingnya untuk diadakan Perhimpunan Agung Bersatu agar rakan-rakan komponen parti khususnya PAS dan seluruh penyokong dan pengundi Perikatan Nasional dapat melihat dan menilai sama ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh Bersatu ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Faisal dan Azmin Ali ini mendapat mandat daripada parti ataupun tak. Saya yakin dan percaya perkara ini tidak mungkin akan berlaku sekiranya hanya saya seorang diri sahaja bercakap. Namun sekiranya perjuangan ini disambut oleh setiap bahagian di seluruh negara, insya-Allah kita akan berjaya menyelamatkan parti dan juga masa depan parti. Saudara dan saudari, saya tahu bahawa ugutan untuk memecat keahlian dan tidak memberi watikah untuk bertanding pilihan raya ini wujud. Mereka-mereka ini mengugut ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua sayap di seluruh negara. Namun, jika di seluruh bahagian bangun secara serentak, tidak mungkin semuanya akan kena pecat. Dan sekiranya dapat watikah sekalipun untuk bertanding pilihan raya, di saat PAS keluar dari Perikatan Nasional, adakah saudara dan saudari, ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua sayap yakin bahawa Bersatu boleh menang dalam pilihan raya?
Saudara dan saudari, sekarang ini lihat di media sosial maupun di lapangan, rakyat sudah mula menolak Parti Bersatu dan kecewa dengan sikap yang ditonjolkan oleh segelintir ahli dan kepimpinan Bersatu. Adakah kita tidak sedar akan perkara ini? Adakah kita masih ingin membutakan mata dan membisu parti ini sedang tenggelam dan akhirnya akan lenyap dalam arus politik negara? Usaha selama bertahun-tahun lamanya dan idealisme yang cuba dibawa akan terkubur kerana segelintir pihak ini. Saudara dan saudari, kita bukan melanggar peraturan dan perlembagaan parti sekiranya mendesak agar Perhimpunan Agung Khas dibuat kerana ianya sah dan termaktub dalam Perlembagaan Bersatu. Oleh yang demikian, saya menyeru dan merayu kepada seluruh ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua sayap di seluruh negara untuk mengambil keputusan yang sewajarnya demi masa depan parti, manfaatkan cuti yang ada ini untuk memanggil mesyuarat di bahagian dan mengusulkan agar persidangan agung khas dilakukan. Jika perkara ini tidak berlaku, yakin dan percayalah dalam 2 ke 3 minggu ini kita akan mendengar khabar yang mendukacitakan semua orang di mana Parti PAS akan menarik diri dari Perikatan Nasional dan kemungkinan menjalinkan semula hubungan dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Saudara dan saudari, mengikut maklumat Malaysia Defence Intelligence Organisation MDIO dan Cawangan Khas Bukit Aman berkaitan simulasi pilihan raya umum ke-16. Sekiranya Perikatan Nasional berpecah di mana PAS dan Bersatu bergerak secara solo, Parti Bersatu hanya akan dapat mempertahankan 6 kerusi parlimen, iaitu Larut, Indra Mahkota, Hulu Terengganu, Machang, Paguh dan juga Saratok di Sarawak. Manakala PAS akan dapat mempertahankan lebih kurang 28 ke 34 kerusi. Bagi kedudukan di negeri pula, PAS berkemungkinan akan dapat mempertahankan 4 negeri sedia ada tanpa Bersatu. Jika ahli parlimen senior daripada Bersatu menyertai PAS, berkemungkinan PAS akan dapat mempertahankan 40 kerusi parlimen atau menambah lagi 10 kerusi parlimen menjadikan 50 kerusi parlimen menang. Saudara dan saudari, keadaan ini sebenarnya merugikan Bersatu. Bayangkan bagaimana Bersatu dapat bertahan dengan hanya 6 kerusi parlimen menang. Itu pun jika ahli parlimen senior seperti Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan juga Datuk Rosal Wahid kekal bertanding dengan Parti Bersatu. Bagaimana jika mereka memilih untuk bertanding bawah PAS? Maka Bersatu cuma tinggal 3 kerusi parlimen menang. Ini menunjukkan bahawa Parti Bersatu ke arah menjadi seperti semangat 46 dan akhirnya akan terkubur. Saudara dan saudari, kelebihan yang ada pada Bersatu sekarang ini adalah kerana kita dibantu oleh Parti PAS dari sudut kewangan maupun jentera-jentera di setiap pusat daerah mengundi PDM. Bayangkan sekiranya PAS tidak bersama, sudah tentu bahagian-bahagian Bersatu akan sunyi sepi, di mana tidak akan ada penganjuran ceramah kelompok maupun aktiviti dan program kerana ketiadaan jentera yang mencukupi dan juga bajet kewangan. Saya harap ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua sayap memikirkan berkenaan perkara ini. Jangan terlalu percaya kepada laporan Tun Faisal yang mengatakan bahawa pada PRU ke-16 Bersatu akan menang minimum 100 kerusi parlimen. Ini laporan yang tidak masuk akal serta amat mustahil dilakukan, di mana laporan ini hanya bertujuan menjilat Muhyiddin Yassin agar beliau merasa seronok dan ingin kekal sebagai presiden dan dalam masa yang sama menjamin masa depan Tun Faisal dan juga Azmin Ali. Laporan sebegini pernah dikeluarkan semasa Tun Faisal menjadi pengarah jasa, di mana beliau menyatakan UMNO akan menang besar dan mungkin berjaya merampas Pulau Pinang dan Selangor semula. Namun, selepas keputusan keluar, UMNO kalah teruk dan hanya tinggal satu negeri iaitu Johor. Siapa yang percaya kepada laporan anak syurga yang istimewa seperti Tun Faisal, maka boleh lihatlah keputusan nanti. Saya ingin tekankan sekali lagi di mana persidangan agung khas perlu disegerakan, di mana keputusan parti haruslah mendapat mandat parti, bukan keputusan segelintir pihak yang hanya bersama Muhyiddin Yassin ataupun sekel Muhyiddin Yassin. Apakah respon rakyat Malaysia khususnya penyokong dan ahli Parti Bersatu sendiri?